Cik Syara ada berkongsi lah masa WGC kita kan. Kita nak buat marketing untuk kita pertamanya adalah untuk kita create awareness. Kita nak bagi tahu orang apa sebenarnya yang kita tawarkan. So macam kalau bisnes kita public goal, apa yang kita nak orang tahu. Okay, so kita boleh STP, berbalik kepada STP, show the product. Apa lagi ya? Cuba komen dekat ruang komen. Show the product, show the platform, show the people, show the plan. Betul tak? 4 tu. Show the plan. So 4 ni lah insyaAllah yang kita boleh kongsikan. Okay, topik-topik skripnya, videonya supaya orang tahu kita ni bercakap tentang apa. Apa bisnes kita, apa yang kita tawarkan. Okay. Okay, voice over content. So ini salah satu apa ni kita panggil jenis-jenis content lah. Ada jenis tunjuk muka. Yang voice over content ni adalah content video yang ada latar belakang suara kita dekat belakang video tu. Okay, background suara tu adalah suara kita. Alright. Okay. Okay, contohnya saya nak tunjukkan contoh Mana saya punya, sekejap. Okay, harap-harap boleh dengar suara dia. Kalau saya pakai mic boleh dengar ke Puan Jun biasanya? Boleh. Saya try. Dalam sejarah iaitu RM656. Dengar Alhamdulillah. Rekod terbaru harga emas cecah new all time high dalam sejarah iaitu RM656 untuk 1 gram. Tahu tak siapa yang paling beruntung? Iaitu orang yang konsisten simpan emas. Tak kiralah harga emas rendah ataupun tinggi. Dia tetap simpan 10% minimum daripada gaji sebab dia boleh averagekan harga. Ada emas yang dibeli dengan harga 300, 400, 500 dan juga 600. Tapi orang yang rugi adalah orang yang tunggu dan tunggu. Emosinya kacau, duitnya pun bocor. Akhirnya, gram emas pun tak bertambah-tambah. Jadi, kalau anda nak jadi penyimpan emas yang ada banyak gram emas, fokus pada pertambahan gram setiap bulan. Kalau nak bermula, boleh isi borang sign up yang saya pinkan di video ini untuk saya bantu sebaiknya. Okey, ini salah satu. Okey, satu lagi yang latest lah saya tunjuk So kita tengok dekat contoh video content yang saya tunjukkan ni, kita boleh tengok tau dia punya permulaan, apa yang perlu ada dan hujungnya apa yang perlu ada. Okay. Mana lagi untung sebenarnya? Simpan 1 gram emas atau RM100 setiap bulan. Bila kita menyimpan ni, satu benda kena ingat, lagi banyak kita simpan, lagi besar potensi keuntungan yang kita boleh dapat. Contohnya, kalau simpan RM100 sebulan dalam akaun Gap, cukup 12 bulan, kita akan ada sekitar 1.7 gram emas bersamaan RM1,200. Kalau harga emas naik 10%, untungnya sekitar RM120 sahaja. Tapi bayangkan, kalau kita simpan 1 gram emas setiap bulan, selepas 12 bulan, kita dah ada 12 gram emas yang bernilai lebih RM8,000. Bila harga emas naik 10%, keuntungannya dah jadi RM800. Nampak tak bezanya? Lagi besar simpanan, lagi besar potensi untungnya. Tapi kalau rasa belum mampu untuk simpan 1 gram setiap bulan, tak apa. Boleh mula dulu dengan RM100 sebulan dalam akaun emas Gap. Murah, mudah dan patuh syariah. Bagi yang nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang sign up di video ini untuk saya bantu sebaiknya. Jom, power kewangan dengan simpanan emas beringat sebelum terjerat. Mana lagi Okey. Alright. Nampak kedua-duanya tu? InsyaAllah. Okey. Saya tak dapat baca komen lah kan? Kalau saya kena baca komen, saya kena stop sharing Puan Jun. Dapat, nanti saya akan bacakan. Okey, baik. Terima kasih Puan Jun. Okey. So itu contoh tuan-puan. Jadi voice over content ni adalah suara yang video yang ada latar belakang suara kita. Okey. Dan apa yang kita nak tunjukkan pada video itu adalah yang berkenaan apa yang kita tawarkan lah. Jadi kita buat business public goal, maka kita tunjukkanlah produknya. Okey, public goal tu sendiri emas lah. Main produk kita adalah emas. Okay, show the people juga kita boleh tunjuk. Kalau kita pergi Diamond Recognition kan, boleh tunjuk yang terlibat mentor ke orang kita sendiri, leader kita, rakan-rakan dealer. Itu salah satu antara konten-konten yang kita boleh tunjukkan. Okay, jadi apa yang diperlukan untuk kita buat voice over content?
Ini sebagai persediaan, inilah yang perempuan kan. Wanita-wanita semua kita kena bersiap pakai tudung. Kadang kita nak cari-cari makeup sikit. Lepas tu nak kena duduk dan expression muka tu kena main peranan lah bila buat video muka, video bercakap. Tapi kalau kita buat voice over content ni, apa yang diperlukan adalah skrip. Skrip ni samalah macam kita buat video proses tunjuk muka. Okay, skrip, bank video. Ini yang paling penting jugalah, kita kena ada stok video yang diperlukan supaya kita boleh masukkan dalam kita punya video nanti. Okay, yang ketiga mic supaya suara kita jelas, sebab main benda tarikan yang buat audiens tertarik untuk lihat video kita tu adalah suara kan. Jadi untuk pastikan suara kita jelas, sebutannya clear. Okay, mikrofon main peranan penting lah. Okay, yang keempat, CapCut lah, video editing. Biasanya kita guna CapCut lah yang mudahnya. Okay. Alright, seterusnya. Okay, flow. Macam mana flow yang orang kata mudah untuk kita sediakan dan siapkan video content kita. Okay, sangat mudah. Cara yang saya praktikkan ni adalah saya belajar daripada Achiever sendirilah, yang dikongsikan Tuan Ikmal Hakif, Dr. Syira juga masa MDC 5.0 ke 6.0 seingat saya. Yang mana pertamanya kita kena ada skrip lah. Okay, dah sediakan skrip. Skrip ni tuan-puan, kita kan berada di bawah leadership Cik Syara kan. Alhamdulillah, tim Cik Syara Ismail, kita ada banyak sangat support tools. Even G100 sendiri pun ada banyak juga support tools yang kita boleh ambil skrip yang sedia ada. Okay, so boleh gunakan saja skrip tu. Ataupun kita boleh tiru fasi skrip yang Achiever ada. Okay, kalau saya boleh kongsikan sikit Achiever video content yang yang pernah kongsikan, beliau pernah kongsikan dan menarik lah. Antaranya Tuan Ikmal Hakif, Cik Fatih Nadira, Dr. Syira. Okay, ini antara Achiever G100 5G yang mana mereka grow daripada voice over content. Okay, so skrip tu kita boleh ambil daripada macam-macam sumber lah. Okay, kedua, skrip yang dah ada tu kita just screenshot, kita masukkan dalam CapCut. Kejap lagi saya tunjukkan macam mana kita boleh hands on, kita boleh buat dengan cepat lah insyaAllah. Okay, screenshot, masukkan dalam CapCut. Lepas tu kita boleh record suara, edit suara, temponya semua, masukkan video. Video yang kita dah rakam. Sebab tu kalau kita pergi mana-mana tuan-puan kalau pergi Menara Public Gold ke, kalau tuan-puan kita ada book live room dekat mana-mana branch, okay, kita pegang emas kan, pergi mana-mana event, okay, ambil video banyak-banyak. Video banyak-banyak tu janganlah sepanjang masa kita record video kan. Tak apa, kita boleh ambil 15 saat, pendek-pendek. Pendek-pendek 15 saat, 20 saat. Okay, jadikan sebagai bank content kita. So bila kita nak ready untuk buat voice over content, kita dah ada lah dia punya bank content tu sendiri. Okay, so masukkan video. Dan keenam, kita edit transition semua, overlay, sound effect. So semua dah siap, kita dah boleh dah download video dan postkan ke TikTok dan platform-platform marketing kita yang lain. Right? Okay, ini yang paling penting. Iaitu rakaman suara kita mesti kemas. Okay, sebab kita kan tak nampak muka kan. Jadi orang tak nampak mulut kita bercakap sama dengan suara. Jadi sebutan mesti jelas, intonasi mesti ngam dengan apa yang kita nak sampaikan. Okay, intonasi ni termasuklah skrip kita tu, kita nak bercerita dalam suasana ataupun vibe yang macam mana. Kan, kalau kita cakap pasal harga emas, mestilah semangat kan. Berita tergempar, harga emas meningkat ke paras tertinggi. Jadi suaranya semangat juga. Kalau contoh mungkin untuk anak-anak mungkin lembut-lembut sikit, untuk hari raya happy-happy, meriah sikit, macam tu contohnya lah intonasi suara. Okey, ketiga, kita rakam dalam keadaan yang paling sunyi. Yang ini pun penting. Dengan penggunaan mic lah. Penggunaan mic, cari tempat yang paling sunyi yang kita boleh rakam suara
Okay, dan kita rakam. Supaya apa, tak ada distraction lah. Dan saya tak prefer untuk kita buat noise reduction, noise cancellation tu kan, yang kalau kita boleh edit di CapCut tu dia ada noise reduction. Dia tak sama tuan-puan kalau kita rakam di tempat yang memang sunyi. Jadi cari tempat yang sunyi untuk kita rakam video kita tu. Okay. Dan juga satu lagi juga, kadang kan kita nak baca skrip tu, kadang ada orang macam alamak tersasul-sasul kan, ataupun mungkin alamak tergagap-gagap juga kan, walaupun boleh baca skrip, tak apa, kita boleh rakam saja tenang-tenang sebab kita boleh adjust speed. Bila kita adjust speed ni, nanti suara kita akan lebih laju lah. Jadi kita boleh je sebelum nak rakam tu kita praktis sekali ke 2 kali ke supaya kita biasakan, dan intonasi tu kita boleh biasakan juga supaya kita boleh cepat siap rakaman tersebut lah. Tapi kita boleh rakam dia tenang-tenang supaya nanti kita boleh adjust speed. Okay, dan edit video kita supaya tidak ada filler words. Kadang-kadang kalau kita bercakap ada macam tu kan. So itu antara filler words lah. Jadi filler words tu kita boleh cut dalam kita punya video tu nanti. Sekejap lagi kita tunjukkan, insyaAllah. So basically itu sahaja tuan-puan untuk voice over content. So dia adalah isn't about sounding perfect, tapi tentang emotional connection dengan audience, dengan audience kita lah. Jadi insyaAllah kita nak pergi pada hands on. So hands on ni saya rasa kalau tuan-puan yang mana ada handphone lebih boleh buat sama-sama dengan saya. Sebab saya nak bagi juga skrip untuk tuan-puan boleh terus praktis terus. Boleh? Okay, saya stop sharing sekejap boleh Puan Jun saya share skrip dulu, insyaAllah. Ada soalan daripada Puan Rohaya. Mic apa yang dicadangkan? Mic apa yang dicadangkan ya? Okay, saya ni bukannya professional voice over content. Kalau macam saya guna mic M-Grass saja pun. M-Grass pun dah okey dah sebenarnya. M-Grass, Boya, itu antara mic yang okey. Dan mic ni tuan-puan kita boleh dapat dekat PG Mall. So guna je PG Mall kita. Biasa mic yang okey ni dalam 100 ke atas lah Kalau yang RM30 tu saya tak sarankan lah. Kan macam ada jual dekat TikTok kan RM30. Yang tu saya memang pernah beli, tapi dia tak tahan lama. Lepas tu suara dia nanti hujung-hujung kan, dia memang tak sesedap yang agak berjenama, berkualiti sikit lagi. So upgrade tuan-puan. Kalau tuan-puan memang yang sebelum ni kita beli yang saya awal dulu pun guna mic macam tu juga, RM30 je, RM20 je, sebab dulu kan commission 20-30 juga. Jadi Alhamdulillah slowly kita boleh upgrade. Kita guna je PG Mall. Kita guna je, claim je PG Mall punya. Kita belilah M-Grass ke, Boya ke, okey dah, insyaAllah. Okay. Alright. Okay, saya nak pergi pada skrip. Okay, untuk skrip tuan-puan, untuk skrip ni, tuan-puan nanti boleh ni lah, skrip ni kita boleh sediakanlah satu Telegram yang mana kita ada kita punya skrip kita sendiri. Jadi mudahlah untuk kita nak record kan, insyaAllah. Skrip yang J100 dan Cik Syarah sendiri sediakan itu dah okey. Yang ini adalah skrip untuk kita sendiri yang kita dah boleh rephrase, kita boleh edit ikut kita punya suara kita juga. Sekejap saya stop share dulu. Okey, saya screenshot sekejap. Jadi tuan-puan yang mana ada handphone kedua, boleh terus rakam insyaAllah. Kenapa dia tak boleh? Sekejap
Select all. Kita paling lewat dalam 10.30 macam tu lah habis insyaAllah. Tak lama pun. Saya ambil foto dulu. Okey. Okey, nampak Saya dah bagi gambar. Boleh nampak Okey. Satu lagi tengah loading. Cik Fatin hantar dekat mana? Saya hantar dekat meeting chat. Meeting chat. Ada tak? Okey, nampak. Nampak, Loading. Okey, Alhamdulillah. Okey, dua-dua dah ada tak? Ada. Okey, Alhamdulillah. Alright, so saya nak share screen semula. Harap-harap okey lah sebab kita try untuk nak hands on ni. Sebabnya kita try tengok. Sekejap. Nampak tak saya punya screen, Puan Jun? Dia loading. Loading Cuba. Ada sudah? Okey. Okey, sekejap. Alright, so kita buka CapCut tuan-puan. Kan tadi dah... Cik Fatin slide saya punya ni. Oh ni? Lagi kita. Mana mau glamour-glamour Puan Jun? Malu kita. Okey, baiklah. Okey, so kita ada CapCut. Kita boleh buka CapCut. Okey, so pergi pada new video. Comel kucing tu berjoget. Okey, so pergi pada foto. Okey, upload. Okey, upload skrip yang pertama yang saya bagi tadi. Okey, bermula kita tarik tuan-puan Saya tunjukkan slow-slow. Kalau laju sangat, boleh bagi tahu untuk saya slow down sikit. Saya tak boleh baca komen Puan Jun, nanti boleh remind kalau saya laju, insya-Allah. Okey. So, ini kan dah masukkan yang kita screenshotkan tu kan. Tarik je tuan-puan. Tariklah dalam 1 minit ke 1 minit setengah ke sebab kadang-kadang kan kita nak baca pelan-pelan, tak apa. Dalam 1 minit 11 saat saya buat. Yang kedua saya masukkan juga, yang ini sambungan dia lah. Tak banyak pun, ini dalam 30 second cukup lah insyaAllah 30 saat. Okay, so kita dah ada skrip. So yang kedua tadi flow-nya, siapa yang sempat tengok apa flow yang kedua? Kita kena rakam suara. So dekat bahagian bawah ni, bahagian audio. Nampak tak dekat sini audio. Kita tekan audio. Tekan record. Tekan record. And then kita ready untuk record suara. So just tekan saja. Sebelum kita record tuan-puan, pastikan kita punya kedudukan. Kalau kita tengah baring, duduk. Ataupun tengah macam mungkin masa tu mood tak berapa okey kan, tapi kita nak juga siapkan konten ni. Konten video bercakap tak ada, jadi voice over ni salah satu konten yang mana kita boleh buat dekat mana-mana, dalam keadaan tak bersiap, mood tak okey pun still boleh. Just nak switch je mood kita supaya dalam keadaan yang bersedia. So suara, kalau kata mentor, sebelum kita nak share konten tu ataupun kita nak kongsikan tu, dalam keadaan senyum, boleh pastikan kita boleh vibe tu orang boleh rasa lah, insyaAllah. So tekan untuk kita record lah. So kalau permulaan tu, kalau tuan-puan sebelum saya ni kan, punya tu sekejap recording save boleh baca dulu. Sebelum kita record, baca dulu. Dulu, RM1,000,000 boleh beli 28 kilogram emas. Hari ini, RM1,000,000 yang sama boleh dapat 1.4 kilogram emas sahaja. Itulah realiti kuasa beli duit yang makin mengecil disebabkan inflasi. Duit dekat tangan nampak macam sama.
tapi nilainya kalau macam contoh kan kita terstart kan. Tak apa, ambil nafas sikit dulu. Tapi nilai sebenar makin susut setiap tahun. Lain cerita dengan emas. Kita boleh macam tu lah. Okay? Alright, so kita try record Dulu, RM1 juta boleh beli 28 kilogram emas. Hari ini, RM1 juta yang sama boleh dapat 1.4 kilogram emas sahaja. Itu realiti kuasa beli duit yang makin mengecil disebabkan inflasi. Duit dekat tangan nampak macam sama, tapi nilai sebenarnya makin susut setiap tahun. Lain cerita dengan emas. Tahun 2000, 1 kilogram emas sekitar RM35,000 sahaja. Hari ini, Januari 2026, dah pun mencecah RM693,000. Kerja lebih? Tak perlu. Skim cepat kaya? Tak payah. Emas tetap jaga nilai harta kita. Kalau kita simpan duit sahaja, kita asyik kejar harga barang yang semakin naik. Sebab itulah orang kaya mereka simpan emas. Bukannya sekadar simpan duit. Untuk simpanan 2 tahun ke atas, sangat berbaloi untuk ditukarkan kepada emas 999. Kenaikan harganya secara purata 9 ke 10% setahun. Emas untuk kaya cepat. Emas bukan untuk kaya cepat, tapi untuk elak kita miskin senyap-senyap. Lagi awal kita bermula, lagi banyak gram emas yang boleh dikumpulkan. Okey. Tekan ni. Recording save. Macam ada tak Kenapa dia macam tak keluar? Mana suara tu Sekejap. Dia macam tak ada suara pula sini. Test. Ini tak keluar kan? Adakah apa tu mikrofon tu bercucuk dekat handphone dan disekalikan dengan platform Zoom? Kalau macam tu tak boleh. Tak boleh. I see. Jadi macam tu saya kena cabut mikrofon ke macam mana? Ke memang tak keluar? Kalau cabut mikrofon cuba. Saya cuba Rasanya tak boleh. Sebab dua platform yang ni. Faham? Ada soalan daripada Puan Rohani. Bolehkah kalau record direct ke phone tanpa guna mic? Direct tanpa guna mic boleh, cuma nanti mungkin kejelasan tu kurang cantik lah. Kalau Dia tak bulat lah. Ya. Dia nampak pecah lah. Ya, dan kalau mungkin kita punya speaker phone tu tak berapa cantik, dia akan pecah lah. Kalau speaker phone okey saja. Cari tempat sunyi okey. Tapi Ada tak contoh-contoh yang sudah siap rakaman contoh? ada ni, saya tunjuk. Sekejap. Gunakan itu. Ini Okey, yang ni. So yang ini tuan-puan, kita tengok. Dengar Mana lagi untung sebenarnya? Simpan 1 gram So emas yang pertamanya atau ini, 100 voice ni. Kita rakam video kan. Kita rakam suara. Bila dah rakam, ni. Nampak tak? Saya cut ni. Jadi, bila dah rakam tu, kita boleh pilih tau. Bahagian suara kita yang Mana lagi untung? berhenti sekejap ke dan sambungkan ke ayat seterusnya tu kan. Kita boleh cut dia, terus sambung. Dan voice over ni, saya perasan dia menjadi lebih menarik kalau tidak ada gap antara dua ayat. Macam tu. Macam ni kan. Setiap bulan. Dia tak sempat lah kita nak kan. Itu. Keuntungannya Terus masuk. Contohnya kalau simpan RM100 sebulan dalam akaun Gap, cukup 12 bulan kita akan ada sekitar 1.7 gram emas bersamaan 1,200. Yang ni saya cut ni supaya dia tak ada gap. Okay, tak ada gap. Ni. So bila kita dah cut tu, kita boleh bawa je. Kita boleh tarik je kita punya voice ni nak bagi depan sikit ke sama ke supaya tak jauh lah dia punya perbezaan antara ayat seterusnya tu. Okay. Alright. So lepas tu itu kita dah edit dia punya suara. Okay. Selepas tu dah boleh ni masukkan teks.
Okay, so just auto caption je lah. So CapCut, kalau tuan-puan yang mana mungkin guna CapCut biasa, saya tak pasti sekarang. Kalau CapCut free tu boleh guna tak auto caption? Tak boleh. Tak boleh. Biasanya kalau nak free dekat CapCut, kita dah settle editing video tu, nak buat caption pergi dekat TikTok. Okay, kalau macam tu boleh jugalah. Cuma mungkin lain sikit lah dia punya editing dekat sana kan? Editing dia lain sikit lah. Alright. Ada soalan daripada Anas Halmi. Kalau pakai video content, boleh pakai video apa-apa je kah? Video content boleh pakai apa-apa saja, tapi sebaiknya berkaitan dengan apa yang kita nak cakapkan tu. Okay. So contoh kan, ni kan saya cakap pasal simpan 1 gram. Jadi saya tunjuklah emas 1 gram. Mana lagi untung sebenarnya? Ini dekat bahagian ni saya cakap pasal contohnya simpan RM100 dalam account Gap. Saya tunjuklah platform account Gap. Jadi sebaiknya berkaitan. So sebab tu kita nak kena ada at least stock video. Stock video ni kita boleh dapatkan dekat Telegram G100. Telegram support G100 tu kan, video yang ada, ataupun Cik Syarah sendiri pun ada raw video emas tuan-puan pun boleh juga. Tapi cantiknya juga ada video kita juga ni, supaya kita boleh selit-selit kan, kita belik-belik album emas ke kan, kita pegang emas. So branding kita tu masih ada, walaupun kita bercakap tak ada, tapi branding kita pegang emas tu ada, dan juga suara kita lah, of course. Cik Fatin, tadi saya ada perasan ada bunyi whoosh whoosh. Cuba explain macam mana mau buat whoosh whoosh tu. Whoosh ya. Okay. So yang tadi pertama flow-nya adalah kita tambah gambar. Yang ini tuan-puan saya dah hilangkan tau gambar dia. So yang ni kan, yang tadi ni kita masuk gambar kan. So bila kita dah record suara, kita just tambah je, tekan je dekat tambah ni. Kita just tambah je kita punya video. Kan ni bila kita ada video tuan-puan, mudah je kita masuk je dalam kita punya. Nanti dah akan siap lah macam ni. Nanti kita cut je video tu sesuai dengan kita punya video ni. So bila dah masukkan suara, seterusnya masukkan video. Masukkan video baru kita auto caption. Okay, so bila dah masuk auto caption, kita edit lah. Kalau macam contoh kan biasanya kalau kita simpan 1 gram dia jadi dash GR kan, over GR. Saya tak berapa suka, kita tukar gram tu RM. Pastikan huruf besar dia terjaga semua. Saya a bit particular lah. Dan sebaiknya perlu juga tuan-puan, jangan biarkan auto caption tu tanpa edit. Okay, sebab video voice over ni, pertama yang main peranan adalah suara kita. Kedua, kita punya video. Okay, ketiga sebab ni tulisan. Kita punya tulisan caption ni. Nanti salah caption lain pula jadinya. Saya dah terbaca dalam Facebook, salah seorang dealer, dia nak cakap pasal harga emas per ounce. Dia jadi Firaunce. auto caption tu. Jadi tuan-puan kena hati-hati. Kena tengok lah. Ya, takut lain makna dia. Jadi kena tengok. Ada soalan daripada Puan Rohani. Cik Fatin guna iPhone berapa tu? Yang ni saya guna 16 Pro. 16 Pro. Puan Najia tanya, Cik Fatin susun stok video macam mana ya? Kat mana? Saya selalu ambil masa lama buat voice over sebab tak jumpa gambar sesuai. Faham? Saya sebenarnya tak ada pun folder khas. Ini tadi saya baru buat folder khas supaya senang untuk share. Biasanya saya hentam je dalam video yang ada, sebab phone saya ni memang phone yang untuk khas untuk live dan juga video content. Jadi dia mungkin tak susah sangat lah untuk cari. Tapi kalau mungkin tuan-puan yang mana berkongsi ni, boleh buat album siap-siap lah. Sekejap saya tunjuk. Dekat Telegram ke? Tak, dekat kita punya album gallery. Tak full memory? Yang kalau stok tu betul dekat Telegram. Tapi bila dah nak pakai, bila nak pakai kita download je. Lepas download, delete lah. Lepas download, kalau tak penuh tak delete lah. Kalau penuh baru delete. Tak sempat nak rasa fikir, asalkan siap cepat je lah macam tu. Tapi kalau nak delete terus pun boleh. Okay. Ni yang whoosh-whoosh, saya nak jawab yang whoosh-whoosh tu pun sekejap Okay, yang ini kan, bila kita masuk transition video baru, ni kan, ni kat sini jap.
Kuat sikit volume. RM100 setiap bulan. Bila kita menyimpan Tu. Jadi ni dekat bahagian audio. Sound effect. Audio, sound FX ni. Sound FX ni. Ni. Sound effects. Kita boleh pilih. Dan yang ini tuan-puan, mudahnya tuan-puan kita buat siap-siap. Sound FX ni kita boleh save tau dekat sini. Nampak tak? Dia berbayar lah kan. Yang save dia berbayar Saya Yang tak ada pasti. simbol-simbol tu berbayar lah tu. Yang kalau Ada tak ada simbol diamond, yang tak ada simbol tu okey. yang itu ada berbayar. Tapi yang ini, yang kita kalau nak save ni, dia free, boleh je untuk semua. Kan? Jadi kita boleh save siap-siap lah yang mana kita biasa guna. Yang mudah, carilah macam swooshes ni kan. Yang mana free tu, pilih, guna je. Banyak ni, yang free-free pun banyak. Jadi gunalah yang mungkin bersesuaian. Yang macam ada cahaya-cahaya tu, dia punya efek dekat video. Tekan video tu, tekan efek. Efek ke? Sekejap, lupa. Animation dah silap saya. Mana animation? Mana entah? Ni animation. Ni. Nampak tak tu? So kita boleh pilih lah yang mana free-free kita boleh pakai. Yang mana guna free, yang mana pro, pilih je mana-mana. Okay. Jadi kita boleh pilih. Setiap bulan. Letaklah dekat mana-mana contoh yang macam letak overlay kan. Ni overlay pun kita boleh letak juga. Tak ajar macam mana buat overlay. Okay, sekejap. Ni kan overlay mudah je. Okay, kita keluar dulu macam ni kan. Ni kan ada ni. Ini kita tekan ni. Yang ada tanda ni. Keluar macam tu. Jadi dia jadi macam ni. Nampak tak bawah tu ada overlay. So tekan add overlay. So overlay ni kita boleh masukkan dalam bentuk video, dalam bentuk gambar pun boleh. So kita boleh pilih lah just masukkan saja. Macam ni hari tu saya buat contoh pengiraan ni daripada note saja. So once saya dah siap, saya just screenshot je lah. Saya masukkan saja. Untuk Faham. saya edit. So notes ni saya just buat dekat sini je. Saya tak malas nak buat terlampau ni kan. Jadi kita ni je. Ni. Contoh pengiraan tu saya just tulis kat sini. Screenshot je lah. Screenshot je. Jadi dia cepat lah insyaAllah. Jadi tambah sikit. RM1,200. Dia boleh je tekan dekat butang sekejap. Tambah. Kalau nak create dekat CapCut tu pun boleh juga sebenarnya kan. Cuma kena create dalam satu ni lah. And then pergi save baru kita masuk situ. Jadi kerja lah juga. Yang ada bunyi itu saja buat ke atau nak cara nak naik view? Yang ada bunyi itu saja buat ke atau nak cara nak naikkan view? Betul. Saja saja buat ke atau naikkan view? Tak, bukan saja-saja. Kalau saja kita yang buat. Tapi betul, kita nak bagi supaya video kita lebih menarik lah. Lebih menarik dan sedap didengar. Sebab voice over, macam saya kata, dia tak ada expression muka kita. Yang main peranan adalah suara dan tambahan-tambahan sound effect lah. Buatkan dia lebih mungkin orang macam baru nak terlelap, terkejut dia dengan swooshes tu kan. So, boleh jadi sebagai tarikan lah. Dan kita letak pun jangan letak banyak sangat. Setiap kali video kita letak kan, pun serabut juga. Jadi letak yang mana perlu je. Yang mana kita rasa mungkin macam dah bosan je dengan suara kita kan. Kita tambahlah sikit-sikit. Yang mana tak perlu tu tak payah pun tak apa. Tapi tuan-puan insyaAllah untuk yang macam kita nak isi sound effect semua ni kan, dia practice make perfect. Kan kadang kita buat sekali, kita tak tahu nak letakkan mana, mungkin kita letak banyak. Tapi insyaAllah by time bila kita dah biasa buat, kita boleh tengoklah dekat mana sepatutnya letak, dekat mana tak sepatutnya letak. Dan saya suka tengok contoh-contoh achievers yang buat content voice over ni. Antaranya Tuan Iqmal Akif lah. Sekejap saya tunjukkan Tuan Iqmal Akif punya TikTok. Achievers kita lah. Ya. Achievers fun. Sebab Tuan Iqmal Akif ni, dia memang naik menggunakan video dia semua ada kebanyakannya voice over. Yep. Betul. Ada soalan daripada Tuan Anas. Kalau dah buat voice over tapi nak letak sound background boleh ke? Boleh. Saya letak juga sound background. Maksudnya bila nak upload Music ke apakah nak letak ke? Boleh ke? Boleh. Sebenarnya Boleh. tadi video saya pakai sound background juga. Tapi tak berapa dengar sebab kita nak emphasize kita letak tapi jangan kuat. Okay. Sebab kalau dekat sini kita boleh letak directly lah. Add sound dekat CapCut ni kan. Tapi saya jarang masukkan dekat CapCut
saya guna terus dekat TikTok lah. So guna viral trending sound itu untuk itu untuk photo mode, sorry. Tapi untuk voice over, background dia tuan-puan, dia tak boleh tenggelamkan suara kita. Okay, sekejap kita tengok contoh. Yang kita tengok contoh. Ni kan, Mana lagi untung Mana? sebenarnya? Dengar tak background dia? Emas atau RM100 setiap bulan. Bila So ini Mozart Minute ni sesuai macam Cik Adila. Cik Adila pun guna, nampak tak? Cik Aisyah guna. Jadi ni boleh add to favourite siap-siap lah. Dia macam instrumental punya sound yang tak ada skrip. Macam tu. Okay. Penyimpan Ataupun ni yang satu- kalau nak vibe-vibe semangat sikit, mana harga emas pecah rekod tertinggi. rekod terbaru, harga emas cecah new Yang ini saya tak terlampau kuatkan sangat dia punya background sebab saya nak biar suara saya yang dengar. Saya guna The Champion. The Champion ni pun famous juga lah dealer-dealer kita guna. Nampak muka-muka dealer je semua kan. Okay, so boleh je tambah background. Okay. Kita ada 1 minit 24 saat lagi. Ada lagi soalan? Ada soalan? Kalau tidak cukup masa, bila kita keluar kita boleh tambah masa lagi. So masih 10-11 minit. Ada soalan lagi? Soalan lain? Okey, berapa minit biasanya Cik Fatin Okay. buat video ni? Alright, so video voice over tuan-puan, 1 minit okey dah. 1 minit 15 saat. Paling lama pun 1 minit 30 saat. Tapi bergantung pada topik yang kita nak cakap jugalah. Kadang ada orang suka dengar panjang-panjang kita. Sebab voice over ni, dia bestnya tuan-puan, kita jadi diri kita. Saya ada baca satu kata-kata untuk voice over content ni. Dia kata, bila kita record suara tu kan, kalau kita dengar tu macam bukan kita lah. Kita cuba record balik supaya dengarnya tu itu adalah kita. So dia be you. Jadi diri kita sendiri. So dia macam umpama kita borak-borak dengan member, macam tu lah. Okay, storytelling. Ada soalan? Soalan daripada Miss G. Kalau voice over kita tu macam mana nak pastikan voice kita tak terlalu kuat atau terlalu perlahan bila dah pause? Oh, okay. So yang ini pastikan kita nak dengar semula tu dekat tempat yang sunyi. Ini masuk tempat yang sunyi ni pertama bila kita nak record voice over. Kedua, Cik Fatin, kita ada 54 second. Kita nak tambahkan nanti? Selesai je nanti out, kita terus tambah another 20 boleh 12 minit macam tu. Terangkan, silakan. Teruskan. Okay, apa? Kat mana tadi saya lupa dah. Voice over tu macam mana kita nak pastikan voice kita tidak terlalu kuat? So cari dekat tempat sunyi tuan-puan. Tunjukkan jawab. Sempat tak tunjuk? Baru kita nak boleh terus follow. Boleh malakis ni. Cari terus siap-siap. Follow terus. Okay. So ni kita boleh sorting lah. Tengok gambar yang popular. Bisa tahu tak kalau kita dapat coin, kita boleh beli mod Freddy. Ya, kita baru boleh main Freddy. Kita letak satu spirit tu mati terus. Recording in progress. Sekarang ni saya pun baru nak buat apa yang kita punya program, kita punya maklumat kita isi dahulu. Nampak tak? Supaya sentiasa upgrade dalam nampak ni. Jumlah customer baru pada semasa total FL total 4. Nampak tu. Dia No, it's not. It's not. Recording in progress. Nak guna lagu viral.
Saya yakin Cik Adila dah kongsikan lah macam mana kita nak guna lagu viral. Memang terbaik. Okey. Sukses. Perempuan checklist balik apa yang perempuan perlu buat, list to do, apa yang besok perempuan kena buat, apa yang kena buat, apa yang nak dibuat dan apa yang akan dibuat. Yang mana baru jadi bila Recording in progress. Dekat sini memang tak banyak lah. Sebab dia memang tak banyak. Sebab dia commercial sound saja. Tapi insyaAllah kalau commercial sound ni ada je yang sesuai. Macam ni kan, Mozart ni dia boleh je kita pilih. Ni kita boleh guna. Mana lagi? Okay. So bila kita dah masuk, Simpan 1 gram emas. kan dia macam bising kan. Ni dekat volume ni. Menyimpan Adjust. benda kena ingat. Original sound ni pergi maksimum. Lagi besar Edit sound. keuntungan yang kita boleh dapat. Macam tu jugalah. Kalau simpan Biasanya situ je saya letak. dalam akaun Gap, Supaya tak tenggelam. sebulan kita akan Kalau ada besar sekitar sangat, 1.7 gram emas bersamaan RM1,200. Kalau Orang kita kon- beli 100, dan juga kalau rasa susah sangat saya tanya ni strategi bila tuan-puan tunjuk saja untuk Telegram macam mana masalah-masalah yang boleh diselesaikan. Cikgu kita terkeluar sudah. Follow sistem, follow saja. Kita tunggu cikgu kita. Saya pun mula-mula sama macam tu. Saya yang panggil apa? Masalah customer terus saya tanya Telegram. Keluar dia punya cara penyelesaian. Ambil ayat tu, kita type nama customer, kita explain ikut. Kalau dia panjang kan, kita explain lah ikut kesesuaian. Okey? Ada apa-apa persoalan, tuan-puan boleh persoalan tuan-puan boleh tanya. Minta maaf. Terkeluar. Biasa dia. Tadi tiba-tiba ada orang call. Scammer kot. Sekejap saya start balik. Terkejut saya. Saya ingatkan saya terkeluar. Okay, sekejap pergi dekat. So, bila kita ni kan, pastikan tuan-puan jangan terlampau kuat tau suara background. Nanti tenggelamkan suara kita. So, original sound ni pergi pada maksimum. keuntungan Edit sound ni dah jadi RM800. macam ngam-ngam tu. Lagi At least besar ada sikit potensi dengar. untungnya. Okay. Kenapa? Plus 92. Dari mana tu? Indonesia? Tapi kalau rasa belum Tak tahu siapa simpan tu kan? 1 gram setiap bulan, tak apa. Boleh mula Okey, dulu tak apa, dah dengan tenggelam. RM100 sebulan. Okey, so macam ni tuan-puan Akaun emas Gap. Murah, mudah dan patuh syariah. Bagi yang nak mulakan simpanan emas, Boleh. borang sign So, up di video ini untuk macam sign tu sahaja. Pastikan suara kita tak tenggelam lah. Ya, ada soalan. Akmal Samsudin, macam mana nak add gambar atau video berlainan? Nak add gambar atau video berlainan. Maksudnya, Nak overlay lah tu. Ataupun boleh. nak tambah gambar lain. Okay, so Obli nak tambah gambar lain macam ni. So, dekat sini kan. Okay. So, bahagian ni. Nampak tak ada ini untuk kita tambah video lain lah ni. Bahagian ada simbol tambah tu. Itu untuk tambah video lain. Just tambah je. Cari video yang kita nak tambah. Kalau nak overlay, okay, so bawah tu. Dekat sini. So contohlah kan, kita cakap-cakap pun kita boleh contoh kan, kita cakap pasal account gap dekat sini. Kan kita cerita pasal account gap, so kita nak tambah overlay pasal video account gap. So kita tekan overlay, add overlay, ni video account gap ni. Ni edit. Boleh tambah video di atas video. Macam ni. So boleh macam tu. Okay. Okey. Soalan lain saya nak tunjuk video profil Tuan Ikmal. Setakat ni Kalau- semua sudah membantu. Terima kasih Cik Fatin. Macam tu. Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, sebelum kita end, saya nak tunjuk Tuan Ikmal punya video. So saya suka tengok contoh Tuan Ikmal ni sebabnya simple.
Dan dia punya voice over kebanyakannya memang ni lah, apa ni, FYP dan relevan. Even kita nak guna sekarang pun masih relevan. Kita just tukar lah dia punya, apa ni kita panggil, value-value ataupun harga-harga emas macam tadi pun, video tadi tu pun saya tiru versi daripada dia punya tu je. Saya minta ChatGPT rephrase je dia punya teks untuk saya guna. Okay, sekejap ni contoh. 1 dinar ni sama berat dengan 1 gram ke? Di public gold, emas 999 ada 2 bentuk. Kalau Cik Fatin ambil daripada video ni, maksudnya skrip tu Cik Fatin dapat macam mana? Saya sebelum ni ada masa kita boleh tahu extract text daripada video guna teleprompter dekat CapCut. Ada masa boleh. Ada masa boleh, ada masa tak boleh. Tapi sebelum ni saya buat video latest boleh tahu. Yang ni saya try tak boleh pula. Tapi kalau tak boleh nanti saya guna yang dekat Google je. Saya type je. Puan Fika tanya macam mana Cik Fatin skripkan video? Skripkan video. Macam nak sediakan skrip ke? Macam mana nak sediakan skrip daripada video tu? So yang itu nak caption ke ataupun skrip awal tu nak ambil daripada mana? Skrip So skrip tu satu ni daripada video contoh kan, Tuan Iqmah Akif. Jadi saya download dulu dia punya video. Kita download. So bila dah download tu kan, kita boleh extract text from video. Okay, sama ada melalui Google. Kita just carilah extract text from video. So kita boleh guna apa-apa yang ada dekat sini lah untuk tukarkan kepada teks. Sebelum ni kalau dekat CapCut ni dia boleh tau. Tak tahulah, dia kadang-kadang ada masa boleh, ada masa tak boleh. Cuba boleh try lah Sebelum ni lagi mudah sebenarnya dekat teleprompter ni. Kat sini sebenarnya ada. Mungkin certain phone dia senang je ataupun sebenarnya ni kan ni. Nampak tak? Memang yang terkini dia tak boleh. Kan. Ni kalau boleh ni sangat mudah lah sebenarnya. Kita just tekan je extracting tu. Ni couldn't extract. Tak boleh. So iaitu ataupun tuan-puan dekat Telegram ni ada satu tempat Cik Syarah punya ni tak salah saya dekat bahagian copywriting dealer. Ini pun pendek-pendek. Menarik sangat saya rasa. Ada pernah saya guna ini beberapa kali juga saya guna yang ini untuk voice over. Sebab dia tak panjang. Dia sesuai. Tengok dia punya ni kan. Pendek je. Ramai yang masih menunggu harga emas cukup murah sebelum mula menabung. Sedangkan itu hanya melambatkan kita. Boleh guna. Nampak tak? Ni copywriting dealer ni. Puan Mona ada buat sharing. Boleh guna evernote.com untuk extract skrip dari video. Kalau guna terbaik boleh guna evernote.com tuan-puan noted kan. evernote.com evernote.com. Okey. Saya pun nak cari juga. Yang itu dia tanpa perlu bayaran lah kan? Evernote audio to text. Audio to text. So boleh guna itu. Free dia kata. Free. Alhamdulillah ada Setakat penyesuaian. inilah. Aku nanti sambung pakai nak. Charge. Ini kan, untuk yang ni kan tuan-puan, kan yang skrip ni kalau tuan-puan macam nak, jangan tiru bulat-bulat, tuan-puan nak tiru versi pun boleh, nak rephrase pun boleh. Dan kita nak cakap tu kan, macam saya kata tadi, kita practice dulu supaya kita cakap tu ikut kita punya gaya cakap. Supaya dia taklah nampak macam kita ni terlampau follow skrip. Kan, kalau kita video bercakap nampak muka, kalau kita baca dia punya skrip teleprompter tu nampak macam kita punya mata ni melilau. Kalau voice over, kalau kita baca saja tanpa intonation suara kita sendiri, orang boleh tahu tau kita sekadar baca je. Jadi try practice beberapa kali. Kalau kita tak biasa lagi dengan voice over, try lah practice beberapa kali. Dia kita macam kita borak-borak dan kita cerita. Dia storytelling punya vibe lah, voice over content. Okay? Setakat ni tidak ada soalan. Okay. Kita ada berbaki 4 minit lagi. Kalau ada soalan boleh bertanya lagi. Cik Fatin,
Ya. Nak Saya saya pun baru start jugalah macam Cik Fatin cakap tadi kan, kalau kita tak praktis memang nampak kaku kan. Memang peringkat awal memang semua macam tu ya. Dan betul Tuan Puan. Jangan rasa inferior. Memang Dan? lepas macam saya kan, saya sedikit depressed jugalah sebab kita mengajar, tapi yalah bila fikir balik, okey, kita mengajar, kita cakap something yang different daripada benda yang kita nak cakap sekarang pasal keuangan, pasal ni kan. Sebab saya baca bahasa Melayu pun, tapi macam ada yang slip tongue kan, macam ada yang tak sebut jelas kan. Kadang-kadang saya ambil kadang-kadang saya record benda sama 2-3 kali, lepas tu frust. Tak apa. Jangan Betul. tunggu perfect. Jangan tunggu perfect Tuan Puan. Saya rasa saya awal-awal Practice make perfect. Ya, kalau tunggu perfect, siap-siap video kita. Tak apa Tuan Puan, jalan terus je. Maksudnya, Jalan je. untuk macam saya katakan, untuk kita record tu, kejap, mana tadi kita punya CapCut tadi. Ni untuk kita record ni, dia boleh ni tahu mana tadi. Sekejap, Ya, kenangan kamu tengok scroll-scroll video lama nanti. Ya, benar. Sekejap. Terus telepon aja. Post je dulu. Fikir kemudian. Fikir Tak kemudian. apa. Ni, kan kita nak record tu, kita nak baca, pelan-pelan baca pun boleh. Sebab kita boleh edit dia punya speed. Kan? Betul. So kita baca kita Tenang-tenang, santai je baca. tenang aja. Ni ada Ya. Fitri tanya, kalau guna logat boleh tak? Contoh logat gedung. Boleh. Boleh. Dan Boleh. kita write lah. Kalau Tuan Puan punya platform TikTok ataupun mana-mana platform tu memang brandingnya Tuan Puan memang guna platform Kedah. Cakap je Kedah. Dengan bahan guna je. Itu pun branding kan. Kalau ada macam add-on lah. Lastly. Macam mana okay. nak buat kalau kita rekod santai, lepas tu macam mana nak bagi tahu dengan diorang, tunjuk dekat diorang nak lajukan speed, dan speed yang lebih baik untuk digunakan. Okay. So, kalau macam tadi kan, kalau kita nak bercerita pasal harga emas, contoh harga emas kan kena vibe yang semangat dan kuat sikit. Jadi yang itu kena kalau kita cakap perlahan daripada video kita kena lajukan sikit lah. Boleh tak kejap kita try macam nak lajukan speed tu. That's one Gunakan video sedia asal. tak boleh. Okay, Video kita guna asal lah So yang ni. Macam yang ni saya tak adjust speed tau. Sebab saya memang nak dia slow-slow Ini lagi untung dan tak terlampau laju. simpan 1 gram emas. Kalau macam video Kalau nak cepatkan macam mana? saya rasa untuk sekarang kebanyakan saya tak speedkan. Kalau dulu ya, sebab macam kita tak boleh nak adjust kan, sebab kita tersasul-sasul banyak kali. Contoh cara nak speedkan. Okay, cara nak dekat audio. tekan dekat sini. Mana Audio. audio. Ni. Tekan, pilih bahagian speed. Ni. Kita boleh lajukan. Biasanya kalaupun macam kita cakap perlahan, saya rasa 1.2 lah paling laju kita nak adjust. Kalau 1.5 nanti suara kita macam kartun. Chipmunk. Jadi 1.2 okey. Rekod terbaru, harga emas cecah new all time high. Ini terlalu laju sebab saya punya suara memang dah laju Sebab dia kan. laju. Betul. Jadi tak payahlah kalau suara kita Tuan Puan perlahan mungkin kita nak biasakan tu kan. Jadi boleh Jadi lajukan macam tu. jadi kalau suara kita slow je lah, nanti kita adjust dekat speed tu. Betul. Kadang-kadang bila suara kita terlampau slow, kadang-kadang speed kita tu boleh pergi dekat 1.5 sebab terlalu slow. Ya. Jadi bila dah di-adjust, dia akan cantik lah. Betul? So kita ada 41 second. Ada lagi soalan? Ada soalan terakhir. Enggak. Boleh kat 10.30. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, Ada Oh ya, sebelum last tips Tuan Puan. Okay, kan kita nak cakap hujung-hujung kan kena ada CTA Tuan Puan Di hujung video sama juga mana-mana konten pun perlu ada CTA. Setiap bulan. Kalau nak bermula, boleh isi borang sign up yang saya pilihkan. So ada ni lah, nak suruh isi borang untuk sign up ke, follow FOMO ke, save dan share untuk rujukan